Sebab nenek saya baru meninggal. Belum. Apa ni, memang doktor cakap family semua kena standby, kena reda semua. Ajar nenek sikit, selawat semua. Kalau awak boleh cakap dengan nenek sekarang dekat depan mata, apa kata-kata awak nak cakap dekat dia? Saya harap dapat jumpa nenek lagi lah. Dapat tolong nenek lebih daripada tu. Tapi sebelum dia pergi tu, dia pernah suruh saya teman dia tidur kat rumah dia. Sebab time tu pakcik saya tak ada, macam ada hal lah kan kat luar negara. Mula saya fikir juga, saya tak bawa baju. Tapi saya tinggal jugalah. Apa benda ataupun kata-kata terakhir nenek awak yang awak ingat? Dia kata, Ucah maafkan nenek ya. Aku pernah best. di Kemurun. Setia dah, effort dah. Apa lagi nak? Aku nak buat apa ni? Okay, awak namanya siapa? Nama saya Farisha Fazana binti Roizan. Oh, umurnya berapa? 17. Nak masuk 18. Oh, kalau kawan dah masuk 18 lah. Oh. So, sama jugalah, baru tengah tunggu result lagi lah. Kita pun dalam bulan puasa ni, macam mana dengan puasa awak tahun ni? Puasa yang agak sedih ataupun sebenarnya gembira macam biasa? Sedih lah. Sedih juga apa yang sedih tu? Sebab Kenapa tu? Sebab nenek saya baru meninggal. Belum. Oh, bila tu? Bulan puasa? Minggu lepas, Oh, hari Selasa. Selasa. Tapi sebenarnya kehilangannya dicerumbui lah sebab di bulan puasa kan. So insyaAllah nenek awak tu ada dekat syurga sekarang. So saya rasa awak boleh bersedih tapi boleh doakan jugalah untuk nenek kan. So ni dah terus masuk soalan ni. Soalan pasal tu nanti kita cerita pasal tu lah. Okay, kalau untuk awak, family ajar awak untuk berpuasa start tahun bila kalau awak ingat? Start umur berapa? Start darjah 3 lah. Kalau dulu awak ingat, awak suka tak kalau puasa tu dulu? Memang tak suka. Oh. Pernah lah sekali dua makan coklat senyap-senyap dalam bilik semua. Masa kecil-kecil lah, masa darjah. So, tapi pernah kantoi tak? Tak. Woi, powernya sekarang dah kantoi lah. Sekarang tak ada. Tak lah, ni dah kantoi tadi. Tak apa, tapi kalau diorang tahu pun sebab sekarang dah besar kan, benda dulu. So, seorang pun tak ada tahu awak. Tak ada. Tak ada share dengan siapa? Tak ada. Oh, betul-betul simpan rahsia kan? Orang cakap biar pecah di, kan aku salah cakap kan, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Pandai awak simpan rahsia kan? Saya rasa banyak rahsia orang awak dah simpan. Ya, oh betul lah. So baik-baik jaga dia. Awak jenis beli makanan dekat bazar tak? Jarang lah. Oh, jarang. Tapi kalau ada sekali-sekala tu, awak rasa harga diorang okey tak? Ke patutnya boleh turunkan sikit? Mahal eh? Patutnya kena turunkan lagi sikit. Betul. Okay, apa definisi atau apa awak rasa istimewanya raya ni? Rasa seronok lah dapat berkumpul dengan nenek, dengan saudara-saudara mara, dapat kenal saudara yang jauh. Boleh jumpa balik yang orang cakap yang jauh dirapatkan, yang rapat dieratkan. Kalau untuk preparation raya tahun ni awak dah buat? Belum lagi sebab family belum buat? apa ni? Sebab yelah sibuk dengan nenek kan dulu. Betul. So tapi ada plan-plan tak? Colour raya tahun ni colour apa? Emerald Green. Emerald Green. Tapi memang dah beli baju awal dah. Oh, dah beli. So preparation tu sebenarnya dah lengkap lah. Dah lengkap. Panggil mak ke panggil ibu? Panggil ibu. Ibu dah tukar langsir rumah ke belum? Dah. Oh, dah tukar juga. Colour apa? Colour white. Colour white. Oh, pandai ibu. Sebab biasanya kalau orang tukar langsir, dia nak tukar langsir dengan baju raya sekali, colour yang sama. Tu dah macam baik pakai langsir je. Kalau family setiap tahun beli baju raya ke? Setiap tahun. Kalau awak rasa apa beza baju raya dulu dengan sekarang? Ada beza tak? Ke bezanya dari segi harga je? Dari segi harga, tapi size tu orang kan zaman sekarang kan orang ramai pakai yang ketat-ketat Betul lah. Baju raya yang awak beli ni brand apa? Ataupun awak sebenarnya family tak kisah untuk brand? Tak kisah pasal brand. Oh, kalau Primavera kisah? Apa? Primavera.
Apa tu? Yang Syed Saddiq dengan Bella Astila Oh, yang tu. punya jadi duta. Tak kisah. Tak kisah kan? Okay. Kalau awak ingat baju raya awak paling mahal ada tak? Apa? Berapa harga dia? Biasa RM50 lah. Oh. RM50 ke atas. So tadi awak cakap pasal arwah nenek. Apa yang awak paling rindu tentang nenek? Saya rindu dia kalau apa-apa minta tolong. Tapi sebelum dia pergi tu dia pernah suruh saya teman dia tidur kat rumah dia. Sebab time tu pakcik saya tak ada. Macam ada hal lah kan kat luar negeri. Lepas tu luar negara. Lepas tu apa ni, nenek saya suruh saya teman. Tapi saya pun mula saya fikir juga saya tak bawa baju. Tapi saya tinggal jugalah biar nenek saya tak sunyi. Sebenarnya kalau biasanya mungkin kalau tak ada baju, tadi cakap tak ada baju kan. So macam mana nak teman nenek Kalau biasanya mungkin tak, tapi mungkin dah sampai masanya. So mungkin Tuhan tu sedarkan awak untuk bersama dengan nenek lah. So sebenarnya awak tak ataupun kurang sesal tu sebab awak dah pernah bersama dengan nenek sebelum dia pergi Kurang lah sebab kalau apa-apa nenek selalu minta tolong saya juga. Kira awak banyak juga bakti dengan nenek Okay. Selain tu apa yang paling kenapa awak sayang nenek? Sebab saya dah tak ada atuk. Dua-dua memang dah tak ada. Tinggal nenek yang belah ibu dengan bapak je. Lepas tu yang belah ibu ni dah tak ada, tinggal belah ayah. Masa awak tidur dengan nenek tu tu sebelum berapa hari sebelum dia pergi? Itu macam sebelum puasa. Apa benda ataupun kata-kata terakhir nenek awak yang awak ingat? Dia kata Ucap maafkan nenek ya. Itulah. Tu je? Tu je dah buat awak macam sedih Sebab time tu nenek saya kat KPJ memang dah nazak dah. Oh tu last awak jumpa lah selepasnya awak teman nenek kat rumah dia tu. KPJ. Nenek ada sakit apa ke? Mula tu dia demam. Lepas tu demam seminggu lah. Lepas tu pakcik saya call ambulans pagi-pagi subuh tu. Lepas tu terus hantar dekat hospital Pontian. Lepas hantar dekat hospital Pontian tu macam makin teruk. So hantar dekat KPJ. Lepas tu hantar kat KPJ ni dia punya bacaan kat mesin tu kejap okey, kejap tak okey. Lepas tu doktor memang cakap lah memang doktor cakap Doktor cakap apa? Family semua kena standby, kena redor semua. Ajar nenek sikit selawat semua. Kalau awak boleh cakap dengan nenek sekarang dekat depan mata, apa kata-kata awak nak cakap dekat dia? Saya harap dapat jumpa nenek lagi lah. Dapat tolong nenek lebih daripada tu. So awak tahu kan nenek pergi pada bulan yang mulia ni kan. So saya rasa syurga lah janjinya tempat dia. So mungkin awak boleh jadi orang yang lebih baik, tolong orang ke apa, jadi seorang yang berjaya. So awak boleh jumpa nenek dekat sana nanti Okay, jangan sedih, kita kembali gembira. Apa kenangan raya yang paling awak tak boleh lupakan? Yang mungkin yang gembira pula. Apa ni? Selalu dapat ni lah, berkumpul dengan saudara-saudara yang rapat, belah ibu semua. Kalau dari segi mungkin pagi raya tu, benda yang paling awak macam benda tu kelakar ke, ada tak? Ada momen-momen yang kelakar macam bila dengan family? Borak-borak pasal dulu-dulu masa zaman kecil, ingat balik, refresh. Apa dah kalau refresh balik zaman kecil-kecil tu, apa yang boleh diingat tu? Apa ni, saya pernah dulu abang saya ni dia suka kacau saya dulu lah masa kecil-kecil. Lepas tu pernah sekali tu saya main kejar-kejar dengan dia sampai dekat luar rumah jugalah. Sampai kat lorong belakang rumah juga. Gelak-gelak lah. Gelak-gelak. Abang ni orang macam mana? Kelakar ke? Dia suka kacau orang ke? Suka kacau orang. Kadang macam rimas tak dia punya kacau-kacau tu? Rimas. Abang umur berapa? Adik saya ada 3 abang. So yang abang yang suka kacau awak ni? Umur
21. Oh, muda lagi. Oh, dia tak bayar, tak jauh beza lah dengan awak. Yang atas saya ada setahun. Oh. Umur 19. Okay. Kalau awak boleh ingat duit raya awak paling banyak awak pernah dapat berapa? 100. Betul. Dari tu secara terkumpul ataupun seorang yang bagi? Seorang. Siapa tu? Ibu dengan ayah. Oh, ibu dan ayah campur lah. Mungkin 50-50 macam Tak. tu. Tak. Asing. Ibu 100, ayah 100. Oh, dah dapat 200. So tahun ni dapat 200 juga? Tak tahu lah. Oh, dapat juga. Tadi saya macam tak tanya kawan. Cuba tanya kawan, dia dapat duit raya paling banyak berapa? Man, kau dapat duit raya paling banyak berapa? 100 juga. Okay. Awak ada tak kisah bila awak balik raya kampung mana? Dekat Pontian je. Oh. Pontian dengan Pekanbaru paling dekat. Belah-belah bapak saya pun ada kampung-kampung dekat Pontian juga. Dekat Padik Sikom awak tahu? Tahu? Padik Sikom, Padik Jawa, Padik Raja gitu. Awak kampung kat mana? Padik apa? Saya tak tahu. Oh, tak tahu lah. Tu lah, saya pun dulu-dulu. Mengalir ke Benut lah. Oh, faham. Sebab saya dulu-dulu pun tak tahu pun kampung apa ni nama ni. Ya. Tahu nama je tapi tak tahu. Ya. Alamat rumah ni pun tak tahu. Betul lah. So kalau awak balik Pontian tu biasanya malam raya ataupun pagi raya? Malam sebelum raya atau pagi raya? Tengoklah kalau abang saya kerja malam dia balik pagi, kita orang gerak pagi. Kalau macam abang saya dia memang cuti, kita orang gerak sebelum raya lah. Okay. So sepanjang awak balik raya tu, ada tak kisah-kisah misteri yang awak lalui? Tak ada. Tak ada eh? Saya tak Clean? pernah nampak benda-benda tu. Oh. Kalau dari segi family awak, adik-adik awak, masa time raya ada ke? Tak ada juga. Tak ada juga? Oh, memang bebas daripada makhluk-makhluk halus family awak ni. Tapi mak saya pernah cerita Sabar, sebelum mak awak cerita, apa cerita tu? Tapi mak saya pernah cerita yang dekat rumah nenek saya yang Pekanbaru tu, dekat belakang rumah tu ada pokok pisang tau. Kat situ ada pengampungan bunian. Uish, nenek tahu? Macam mana nenek tahu? Memang situ rumah nenek lah. Oh, so mungkin orang kampung cakap juga Kot. apa yang berlaku? Apa ni, ibu cerita time malam selalu bunyi ketuk-ketuk tingkap semua. Lepas tu apa ni, Atuk buat perjanjian dengan dia tu, jangan kacau apa ni dekat kawasan rumah tu lah. Lepas tu dah tak ada dah. Oh, siap buat perjanjian Macam mana proses buat perjanjian tu? Macam Yang mana? tu saya tak tahu. Oh, tak tahu. Macam mungkin tu lah kan. Awak pun tak tahu kan? Tak tahu. Oh, so tak pernah orang cerita kan? Macam mana? Tak pernah. Oh, nanti awak balik raya ni, awak tanyalah. Macam mana proses? Atuk saya dah tak ada. Oh, lemak. Oh, atuk awak yang buat. Tapi mungkin atuk ada cerita. Oh, nenek yang Pontian tu pun nenek yang baru pergi ni lah. Tak, Pekanbaru. Oh, so nenek yang dekat Pekanbaru tu ada lagi? Pekanbaru tak ada. Oh, tak ada. Yang Pontian tu ada lagi. So yang kisah misteri ni dekat Pekanbaru. Oh, okay. So mungkin dah tak ada siapa tahu lah cerita ni. Okay, kita kembali balik. Ni lagu raya kita, bukan eh? Ni Ni eh? Okay. Oh, awak ingat eh? Saya pun tak ingat. Okay, kalau dalam family awak, siapa yang paling suka raya? Semualah. Oh, semua memang happy go lucky. Ada tak yang macam bila raya ni dia sunyi sikit? Abang saya yang atas saya setahun ni, dia macam pendiam sikit. Oh, dia introvert? Dia bukan introvert, tapi Tiba-tiba? dia memang tak rapat sangat dengan family. Dia memang suka buat kerja sendiri. Kalau apa awak nak cakap dekat abang tu? Apa ni, Mungkin, janganlah rapat dengan member sangat. Selalu selalu berkumpul dengan family. Okay, baik. Awak paling favourite kuih raya apa? Cornflake. Kenapa suka cornflakes? Tak tahu, memang suka, memang favourite. Sebab manis ke? Manis satu. Lepas tu dia macam rangut kan. Saya pun dulu kecil-kecil dulu saya suka bahulu. Awak tahu? Tahu bahulu? Tapi sekarang tu saya pun minat cornflakes juga. Kita sama Itulah. Kalau awak boleh raya dekat satu rumah artis ataupun selebriti, awak nak raya rumah siapa? Merkin. Oh, betul. Mungkin. Kenapa minat Mekin? Tak, memang minat. Kenapa tak minat Miru Aiman? Tak tahu. Oh, tak tahu.
Mungkin sebab mungkin macam tapi makin sekarang makin sadar badan ni. Awak minat sadar? Kalau makin sadar awak minat? Ke baik makin yang selepas hero remaja tu? Suka yang hero remaja lah. Oh, awak tak minat yang sadar lah. Faham. Kalau cakap pasal makin, awak dah ada boyfriend ke? Belum. Oh belum. Memang dah malas dah. Dah malas. Kalau boleh nak cari seorang lelaki macam mana? Saya nak cari yang soft spoken, yang baik hati, selalu faham saya lah. Betul lah, saya pun tadi awak cakap pasal nenek saya faham. Lepas tu soft spoken ni macam ada sikit. Saya lah. Ada satu kata-kata untuk orang yang awak dah lama tak jumpa ke, ada? Awak nak cakap apa? Kawan-kawan sekolah dulu ke ada nak cakap apa-apa? Cuba kita plan jumpa meet. Ni yang pasal ni. Kenapa? Ni saya nak cakap pasal ni. Awak pernah tak? Tapi ni mungkin pasal best saya lah. Bila nak ajak buka puasa tu, susah betul nak reply lah dalam grup. Ada tak kawan-kawan macam tu? Ada. Apa nak kata-kata pada awak? Saya ni, saya dah umur 27 ni, dah malah nak cakap lah. Bisa jangan follow chat. Geram betul. Tu lah, tapi kalau saya boleh bagi tahu awak saya rasa sepanjang saya mungkin dah habis sekolah 15 tahun itu, tak pernah raya, tak pernah buka sekali. Mungkin adalah sekali je. So awak standby lah. Awak takkan jumpa. Awak akan jarang jumpa lah. Tapi sebab je lah, orang dah sama-sama busy kan, kita tak tahu masa diorang. Betul lah. Okay, so dah nak puasa, dah nak raya ni, apa ucapan raya untuk siapa? Silakan. Saya nak ucap dekat kawan lama saya yang duduk dekat Kukuk tu. Bila nak plan keluar. Bila nak plan? Bila nak plan keluar raya? Dah lama tak meet. Siapa nama dia? Fania. Mana? Tu paling rapat lah. Dari zaman sekolah. Sekolah rendah. Dulu sekolah rendah dekat mana? Sama tu. SKTSP. Mana tu Sekolah Kebahasaan Taman Sri Pulai. Oh, Sri Pulai. Oh, dulu kawan duduk situ. Sekarang dah pindah Kukuk. Dah jam 4 tu dia dah start pindah. So awak rindu tak dia? Apa paling awak rindu tentang dia? Rindulah lepak semua. Lepas tu dia datang ambil saya kat rumah, lepak kat taman semua. Dah jam 4 lepak taman? Okay, faham. Okay, baik. Siapa nama tadi? Lupa lah. Farisha. Saya nama-nama perempuan ni saya sekejap. Apa benda ni? Yelah, biasa lah orang cakap JB ni macam tu lah. Ya, betul. Abang ni dah stress lah dengan orang-orang ni. So saya nak bagi awak duit raya lah. Ni duit raya untuk awak. Selamat Hari Raya saya ucapkan. Semoga raya yang lebih bermakna dan lebih ceria untuk awak. Terima kasih. Terima kasih sebab join. Sama.